Cok. Kanu kita. Semangat tak talah. Tu. Oh, gasak. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Kalau naik pun turun balik gitu. Oh ya. Oh, Leslie pertama. Dimenangi oleh Mang. Otek orang kedua. Azam. Video. Azam dapat sotong. Naik lagi. Dia nak cadat lain. Kau bubuh sama ya. Ambil bako. Oh, seorang lagi pula. 15 juga. 15. Ha? Petang YouTube. Assalamualaikum geng. Aku dah strike. Otek dah strike. Apa ni, Serah dah strike. Azam pun dah strike. Strike kami yang pertama untuk baru je lah boh. So geng, kali ni aku turun cadat untuk tahun 2025. Tahun lepas dah turun habis season. Tahun ni kita turun baru bulan 5. Harap-harap dia sotong banyak. So geng, penat. Aku dah dapat ekor. Alhamdulillah, dah pun buruk. So, aku boleh tidur ni. Boleh. Weh, kawan boleh tidur dah ni. Dah boleh dah sutun. Saja pandang lain. Saja pandang lain. Okey geng. Stay tune. Apa-apa jangan lupa subscribe channel aku, share dan like. Apa-apa nanti aku update. Stay tune geng. InsyaAllah moga hari ni kita berencah. Barang jadi. Demo. Barang jadi boh. Barang jadi. Jangan. Jangan slow je. Kakak ni dia tak ada hari serah lagi, Bang. Alhamdulillah. Lesen sudah mari. Wah, mau mikir lagi. Alhamdulillah. Kasar. Oh, jauh baku. Dia gila ni budak. Air malang nak ini budak. Alhamdulillah. Lesen dah, Bang. Ada 15 jangan haji lah ni. Alhamdulillah. Apa anu haji dah ni? Ada tadi awak dah online jadi, Bang. Dia nak 15. Barang jadi boh. Barang jadi boh. Alhamdulillah. Hati pedih. Memang boleh tolong. Alhamdulillah. Dia mau ikut video kawan buat tu, atau tu buat dia tahan tu. Apa bawah tahan je. Dia rasa tergantung ni lepas balik. Bakar dah cik ni. Depan belakang. Oh, rasor bang. Dok lagi kita ambil awak. Yang ni tupak lagi, kita ambil torok pula lagi. Oi, awet. Boleh dah.
kebolehan tu. Kebolehan kena tengok sikit. Ambil rapat. Rapat rut jadi lenduk gini ya. Rut jadi lenduk gini ya. Ha? Dah rut. Duduk sini lo kalau aku lari kita tahu lah. Awal biar kena dakwah pun tak apa. Yang Yusung naik dulu eh. Oh, kalau main aku dah kena ketok. Jangan main nakal tau. Oh Yung, Dek. Tengok sini. Mal atas licin bang. Belah mana? Mana ni? Belah mu licin. Aku tak percaya. Mana ni? Aku tak bunyi bang. Oh. Tek. Tokok. Oi. Lorak tangan. Oh. Memang aku nak tengok kau tengok ni mai kali. Ni nak tengok ni. Tu baru boleh lesen. Baru dia lesen hari nak tengok. Ilomo. Dah buat apa demo duduk sebelah kawal weh. Oh, oi Allahu akbar. Kekal awak naik demo pula ni. Oh. Lembang. Ha weh. Togok kau demo. Oh, kita tengok. Togok. Oh, kita tengok dulu atas. Oh, ilah Allah berat je weh. Kasar. Gacu. Oh. Oh, ilah ya Allah. Allahu akbar. Rahmat ya Allah. Oh, tu dia. Terpanjang atau berat tu bang? Terbuah. Kau senyap ah, kau senyap. Bapa. Dek. Awak ke onda ni? Mu jahat. Mu tengok dia muka merah. Daripada tadi yo. Senyum kau nak marah. Jahat awak ni. Kita berambut ni. Panas harun ni. Tengok tu. Kecek kau dah piacak. Oh jah. Kecek dah piacak. Dah. Nolak. Restu dah. Mana tu? Apa kau nak? Mana pisau ni? Pisau dah ni. Pisau tu. Ada ke? Cepatlah otak. Lambat buat kerja. Barang jadi. Tunda. Oh, barang jadi. Ha. Kalau baru. Kalau baru. Oh, kalau baru. Jadi tapi hok ni make fish dia mana upah comel. Oh, apa? Ya tak bohong ni. Alhamdulillah.
Banjir ada weh. Cutum. Makan. Ya. Pinggam. Pinggam. Isi tak ada. Apa uyui? Tengok betul. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sutum. Alhamdulillah. Sudah. Lagi lekor. Rezeki. Ha? Bukan tak buat ajar. Ya. Bukan tak buat ajar. Waktu kena buat diri. Tak sungguh benda buat gitu tu, cara gitu tu. Kita dah nak ajar benda tu. Ha. Bukan kata kita ikut ilmu. Bila kita royak orang tak faham pula. Dia nyuk acap puak. Baik. Oh, dia sepak bawah pula. Acap puak. Jangan sia ngak. Bahan tali apa dia? Bahan tali apa dia? Baik. Hai. Oh, alu. Kacang. Bahan kacang. Punya tu. Oh. Ha? Ha. Kait. Tak ada. Kait ni apa? Kait. Kain. Tak ada.
Lepas kerak je. Oh, dia tempat ni. Last. Berapa dah? 6.21. Nak balik dah. Sikit lagi. Hasil alhamdulillah. Harap menang lah. Sementara tunggu orang nak solat, aku bercanda sikit lagi. Jadi kita balik. Pukul 8 nak ada kat JT. Stay tune. Okay gang, biar 6.30. Sekarang kita nak balik JT. So alhamdulillah rezeki berpihak pada kami. Duduk satu port je, daripada awal sampai balik kat situ je. Letak ada. Adalah rezeki kita je. Tak ada orang kata tunggu je. Sekarang ni hasil tak tahu lah berapa kilo, tak tahu lagi berapa kilo, tapi 10 kilo tu lebih lah. 10 kilo tu lebih, alhamdulillah. Boleh lah bawa balik lauk untuk family. Itulah. Nanti sampai kat JT lah geng. Sampai kat JT aku tunjuk korang hasil apa yang kami dapat. So stay tune lah. Aku sekarang ni tengah proses kemas barang. Candak ni aku pakai ini sekadar pemberat. Lepas tu candak yang aku pakai kalau ikut 2 saja 15, nombor 15 dengan nombor 27. Nombor 27 ni sampai hancur kan. Sampai hancur. Kau tengok. Memang top gila. Dual code 27. Siapa nak try dekat Candak kat Terengganu, insyaAllah tak mengecewakan. Dengan 15 ni pun gasak gila. Aku dua ni, pakai dua ni je. Memang je no. Ni pun jadi. Yang ni berapa ni? 26 pun. Ni 26. Member aku awet 26. Oh ni hancur lah. Memang ni kali baru 26, 27. Tadi kali lama lah 15. Memang ni kali top lah. Ni top. Tapi ni kau tengok sampai hancur. Ini nak kena cari lain ni. Cari lain. Yalah guys, stay tune. Kau dah gerak, bising. Tak dengar cakap apa. Stay tune, nanti kita jumpa kat JT. Bakul kita. Nanti kita timbang. Kita tengok berapa kilo kita dapat. Azam padu. Azam. Mampu padu. Baru 2 timbang. Oh, baru 2. Oh ini power. Cakap power tu. Semua power lah. Boleh berlaku lah. Check. Jaga. Dah. Beli dia orang tadi. Tok tadi. Tengok panjang ambil dulu. Tidur lagi. Tu. Tahu tak? Pakat bingung lah kau ni. Oh ni. Besar tengok. Ada ukur. Dapur dia ada. Nak manjir. Aku manjir. Manjir. Ambil abang yang manjir kali. Orang manjir kali. Oh, alhamdulillah.
Dah ada lagi ni. Ya, tuan ni dah. Dia nak ukur panjang tu. Nice. Ah. Sini. 13.8 tau. Dekat 14. Dekat 14. 13.8. 13.8. Mana? 13.8. Ni 13 lebih. 13.8 tau. 13.8 jangan manjau. Buk 14. 14. Panjang. Berat lagi. Berat lagi. Ah, banyak. 13.8. Oh, tak ikut 30. 29 berapa? 9.2. 92. 29.2. Berat. 29.2. Dengar tak? 29.2. Jana Manjung Deep Sea. Jana Manjung Deep Sea nombor 14. 29. 292. 292. Berat kali tu. Panjang dia dah ambil dah dia. 13 poin. Banyak kali tu. Ambil dulu. Oh, nampak cang dua ni insya-Allah. Alhamdulillah. Oh, masuk dalam tu kamu. Dah tadi dah. Guru kita. Ada separuh tong. Dah dapat markar ada. Separuh tong. Tak ada dah. Pak Usol dah. Ada lagi tak ni? Separuh tong. Ambil gambar tu, masuk dalam tu. Ambil apa? Alhamdulillah kami dah selesai. Sorry, tadi ada gangguan sikit. So kami dah kemas-kemas barang, kami dah nak balik. So setakat ni kami masih kekal lagi tempat ketiga dengan berat 29.2 kg. Moga-moga kekal lah. Paling berat tadi setakat ni nombor 1 leading dalam 49 kg. Kita tengoklah apa hasilnya. Moga-moga masih kekal lah dengan nombor 3 tu. Ada juga hasil. So geng, terima kasih kerana menonton channel aku. Jangan lupa share dan like. Apa-apa nanti kita jumpa next video. Stay tune. Bye-bye, aku update. Assalamualaikum. Bye-bye. Update terkini. Keadaan kedudukan dah jatuh nombor 8. So tak ada rezeki. Kita boleh bawa balik sotong ni lah untuk family, untuk buat makan. Alhamdulillah. Apa-apa nanti kita jumpa next video geng. Jangan lupa subscribe channel aku, share dan like. Assalamualaikum. Bye bye.